like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita nak fokus teknik menjawab soalan Terengganu Sains SPM 2025. Soalan 1. Jom kita belajar. Okey, untuk soalan 1, soalan ini adalah satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji purata kadar denyutan nadi berdasarkan jantina. Jadual 1.1 menunjukkan purata kadar denyutan nadi bagi setiap kumpulan yang terdiri daripada seorang murid lelaki dan perempuan dari tingkatan 4 efektif selepas mereka melakukan aktiviti senaman. So, kalau nampak jadual macam ni, awak kena label sebelah mesti MV, sebelah mesti RV. Bagi yang tak tahu lagi MV dan RV, awak boleh tengok previous video yang cikgu pernah post. MV adalah yang kita ubah, RV adalah dia punya kesan. Okey, kalau dalam bentuk jadual, MV belah kiri, RV belah kanan. Boleh sampai sini? So, sekarang ni kita belajar baca jadual. Okey, kalau daripada jadual ni, dia kata lelaki dan denyutan nadi dia 175, 170, 165, so purata 170. Okey, murid perempuan pula 192, 195, 183, purata 190. Soalan A, nyatakan satu pemerhatian. Soalan ni adalah soalan satu markah. So, kalau awak tengok macam mana nak buat pemerhatian. Okey, ada tips untuk buat pemerhatian. Senang je. Kalau pemerhatian, apa yang awak kena tulis apa yang awak nampak. So, kalau ada 2 MV, awak pilih satu dan awak bandingkan. Okey, tapi ayat yang paling senang awak boleh start dengan RV. Okey, lepas tu bandingkan MV1 dan MV2. Okey, contoh. Kan cikgu kata ayat mesti start RV kan. So, apa yang cikgu nampak? Cikgu kan ada 2 murid perempuan, lelaki dengan perempuan. Awak nak yang mana? Contoh, cikgu nak murid perempuan lah. Sialet kan? Okey, contoh, cikgu nak murid perempuan. So, apa yang awak nampak? Saya nampak kadar denyutan nadi dia lebih apa? 190, 170. Dia lebih tinggi. So, cakap je macam ni. Kadar denyutan nadi murid perempuan lebih tinggi berbanding murid lelaki. Nampak tak? Awak kena start RV dan kalau ada 2 perempuan dan lelaki, pilih satu dan awak bandingkan. Sampai sini faham tak? So, kalau awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Senang kan? Okey, kita pergi soalan B. Soalan dia adalah dia kata berdasarkan jadual 1.1, lukiskan graf palang bagi purata kadar denyutan nadi melawan jantina. Okey, dia nak graf palang. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya awak tahu tak graf dalam sains ada berapa? Untuk pengetahuan awak, graf dalam sains ada 3 je. Senang sangat. So, kalau soalan tanya graf palang, dia mesti jarak-jarak macam ni. Dia mesti bentuk bangunan jarak-jarak macam ni. Kalau soalan histogram, dia kata lukis histogram, dia mesti bentuk bangunan macam ni tapi rapat-rapat. Tapi kalau dia kata lukis graf sahaja, awak kena lukis line graf yang pangkah-pangkah, patut sambung tu. Faham tak sampai sini? Boleh kan? So, kalau graf palang, dia nak yang mana? Yes, you kena lukis the first graph. Okey, so kita tengok balik jadual. Okey, dia kata dia nak graf purata dengan jantina. Okey, purata cikgu. Sekarang cikgu pergi murid lelaki tu. Okey, sebelum tu awak kena tengok dulu. Sebab bacaan dia kan 170, 190. Dekat ni kan 150, 200 kan. So, awak kena label dulu. So, ni 16, 17, 18, 19. Okey, sampai sini faham tak? So, kalau murid lelaki 170. So, cikgu pun buat kotak sampai 170, cikgu label lelaki. Faham tak sampai sini? Okey, next. Perempuan. Perempuan 190. So, cikgu buatlah kotak 190. Kenapa cikgu ambil 170, 190? Sebab dia nak purata sahaja yang hujung. Okey, sampai sini faham? So, awak label lah perempuan. So, kalau awak buat jadual, buat graf macam ni, awak punya plot betul, awak akan dapat 1 markah. Bentuk graf awak betul, dua-dua bentuk jarak macam ni dan saiz dia sama. Kan? Saiz sama maksudnya kalau ni gemuk, ni gemuk. Kalau sini kurus, ni pun kena kurus. Okey, dia punya saiz sama, you akan dapat lagi 1 markah. Okey, maknanya bentuk dia lah. So, kat sini je untuk graf je awak dah dapat 2 markah. Senang tak? Senang kan?
Okey, kita sambung dengan soalan C. Dia kata, nyatakan faktor yang diperhatikan dalam eksperimen ini. Okey, awak kena ingat faktor yang diperhatikan nama lain dia apa? MV ke, RV ke, CV? Okey, ni memang awak kena hafal. So, perhatikan maksudnya dia adalah RV. Okey, kalau tengok kat jadual, RV ni adalah pemulik wang bergerak balas. Okey, kalau tengok jadual kan tadi cikgu ada label, ada MV, ada RV kan. So, awak salin je RV tu. Salin je semua RV. So, kalau cikgu salin, cikgu tulis kadar denyutan nadi BPM. Awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan terakhir, soalan D. Dia kata, eksperimen ini diulang dengan melibatkan 2 murid lain. Okey, dia kan tingkatan 4 efektif tadi. Dia form 4. Okey, dia ulang dengan aktiviti senaman yang sama. Keputusan eksperimen adalah seperti jadual 1.2. Okey, jantina lelaki perempuan, kadar denyutan nadi 180, 150. Okey, dia kata, mengapakah kadar denyutan nadi murid perempuan jadual 1.2 berbeza daripada jadual 1.1? Okey, ni 1 markah. Okey, kalau tengok 1.1 tadi, perempuan kan denyutan nadi dia lebih tinggi. Ingat tak yang kita buat graf kan? Denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Tapi kenapa dalam dia buat aktiviti lagi satu ni, kenapa perempuan ni lagi rendah daripada lelaki kan denyutan nadi dia? Ikut logik awak. Apakah yang menyebabkan kadar denyutan nadi seseorang tu boleh rendah? Mestilah dia seorang apa? Dia seorang atlet. So, maknanya murid perempuan ni adalah atlet. Sebab tu kadar denyutan nadi dia lebih rendah sebab dia mempunyai otot jantung yang lebih kuat. So, awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Senang tak sampai sini? Senang kan? So, itu saja untuk soalan 1. So, cikgu harap awak faham soalan 1 dan cara nak buat graf, cara nak tengok MVRV, cara nak buat pemerhatian dan soalan yang terakhir ni lah. So, cikgu, itu saja untuk video kali ni. So, jomlah like dan subscribe channel Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh untuk video yang seterusnya. Okay, so kita stay tune untuk soalan nombor 2. Okay semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.